Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton FB Live Muafakat Mara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita mulakan, mungkin kita boleh start dulu dengan komen-komen kita. Sama ada viewers kita dah bersedia ke atau belum? Untuk makluman semua, sebanyak 18 siri bicara akademik telah pun berlangsung sebelum ini dan semua bicara akademik yang telah berlangsung boleh ditonton semula di Facebook rasmi Muafakat Mara Malaysia. Boleh saya mohon semua viewers untuk menulis anda daripada MRSM mana atau sedang berada di mana? Berlangsung boleh ditonton semula di Facebook rasmi Muafakat Mara Malaysia. Boleh saya mohon semua viewers untuk menulis anda daripada MRSM mana atau sedang berada di mana? Untuk pengetahuan viewers pada hari ini, bersama dengan kita ialah Puan Nurudiana Hamzah. Beliau merupakan Foundation Lecturer daripada Multimedia University MMU Melaka. Untuk makluman Puan Diana, bersama dengan kita pada hari ini ialah Barisan Ahli Jawatankuasa Biro Akademik Muafakat Mara Malaysia 2025-2027 yang sentiasa bersedia untuk sesi bicara akademik yang direncanakan pada setiap hari Rabu jam 9 malam melalui FB Muafakat Mara Malaysia. Dan pastinya seluruh viewers FB Live Muafakat Mara Malaysia yang setia bersama kita pada malam ini. Assalamualaikum Puan Diana. Salam, Puan Syasha. Clear ke dengar saya? Dengar Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Syasha okey ah? Hmm. Okey. Mungkin kita boleh tunggu lagi 1 minit sebelum kita mulakan. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Puan Diana dah lama berkhidmat di MMU. Dah setakat ni saya dah tahun ke-13 lah berkhidmat dekat MMU Melaka. To be specific, Multimedia University Melaka. MMU ada berapa cawangan semuanya? Dua dekat Melaka, tapi kita punya main dekat Cyberjaya. Dekat Melaka, macam fakulti saya, Faculty of Business tu dekat Melaka lah. Ramai pelajar daripada uh, pelajar daripada Foundation Start Asasi di MMU lah.
Kalau foundation, kalau macam dekat Melaka tu nanti saya share foundation macam FOB ni, Faculty of Business tu tawarkan kursus apa, saya akan share kejap lagi lah sikit mengenai Faculty of Business ni. Baik. Saya rasa okeylah kita boleh mulakan Puan Diana. Um, saya sebagai moderator pada hari ini, insyaAllah saya serahkan Puan Diana untuk kita bincangkan untuk membantu membuka ruang dan peluang pelajar untuk mengumpul mata PJSK yang sangat penting dan membincangkan tajuk pewira perakawanan masa hadapan ya. Saya yakin sesi ini sangat bermanfaat khususnya kepada pelajar perakawanan yang sedang membuat persediaan untuk SPM. Pada malam ni, viewers FB Mufakat Malaysia amat bertuah ya, kerana boleh bertanya secara terus dengan Puan Diana selaku penganjur kepada MISAT 2026 yang akan berlangsung pada 8 hari bulan Ogos 2026. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama warga Mufakat Mara Malaysia pada malam ni. Tanpa melengahkan lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Nurudiana Hamzah. Beliau merupakan pensyarah asasi di MMU Melaka. Silakan Puan. Puan Sasha. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi lah. Saya Nurudiana binti Hamzah, merupakan salah seorang lecturer lah dekat Multimedia University MMU Melaka. So saya, to be specific lah, saya daripada FOB iaitu Faculty of Business. So saya di MMU ni saya mengajar accounting dan juga transaction untuk diploma accounting student. Okay. So untuk bicara akademik pada malam ni yang bertajuk seperti yang tuan-puan tahulah, tajuk dia ialah Accounting Warriors of Tomorrow, Your Challenge Awaits. And actually tajuk sharing malam ni dia adalah tagline kepada accounting quiz event yang FOB MMU anjurkan, iaitu MIPA MMU Interschool Accounting Quiz MIZAC 2026. Di mana tujuan muafakat actually invite saya pada malam ni untuk bagi sharing lah tentang accounting quiz ni. Sebelum tu saya percaya muafakat dah share dekat FB untuk accounting quiz punya promotion. Whereby dekat situ ada QR code. Kat QR code tu actually tuan-tuan semua, cikgu, parents ke, even kalau ada student kat sini, anda boleh scan lah QR code tu. Dia ada semua information kat dalam tu. Cuma macam Puan Sasha cakap tadi, kita dekat sini sharing dia macam lebih details lagi dah, di mana mungkin selepas sharing boleh ada Q&A session. Itu je lah kelebihan sikit. Okay, tapi sebelum saya nak memulakan sharing ni, saya nak bagi sikit information lah tentang Faculty of Business dan kursus-kursus yang related to accounting lah. To be specific, for the undergraduate student, kita akan, saya cuma share tentang accounting, kursus-kursus accounting yang related sahaja. So dekat FOB, basically FOB is offering foundation in business. Untuk FOB Foundation in Business ni, student belajar 1 tahun lah selepas SPM kan, belajar 1 tahun, lepas tu untuk ialah sebab dia program asasi, so you belajar 1 tahun, lepas tu baru kita decide lah, student boleh decide lah nak ke mana lepas tu. Tapi of course kalau ada basic in accounting, kita akan advise lah student untuk teruskan pelajaran dalam bidang perakaunan juga. Okey, itu maksudnya terus masuk degree lah selepas tu. Okey, ataupun boleh ada second choice, di mana student boleh pilih untuk buat diploma dulu, diploma in accounting. So for 2 years, and then ada option dekat situ juga untuk buat internship ataupun tak, selama 3 bulan. Kalau yang tak, dia akan ambil subjek lah. Okey, lepas tu after you dah habis diploma in accounting, boleh further study lah untuk degree in accounting juga. So maksudnya untuk FOB ni kita offer ketiga-tiga kursus ni lah, daripada foundation, diploma dan juga degree. Semua ni to be specific kita bercakap tentang accounting sahajalah.
Okey, untuk information yang lagi selanjutnya tu, cikgu-cikgu atau tuan-tuan, puan-puan semua kalau berminat nak tahu lebih, boleh contact MMU lah, bahagian admission, ataupun yang paling senang boleh join je kita punya MIZAC. Masa tu kita memang akan ada wakil daripada our admission dan juga marketing people yang akan bagi briefing untuk tentang MMU lah, apa saja course, bukan saja accounting lah, masa tu cakap untuk overall lah, MMU as a whole masa tu. So saya sangat-sangat apa ni, nak invite lah everyone yang accounting student, especially form 5 ni, cikgu-cikgu hantarlah student masing-masing yang form 5 ni mewakili sekolah-sekolah anda ke MIZAC 2026 ni. So kita cakap lebih lanjut lagi tentang sejarah MIZAC ni. Okay, actually MIZAC ni bermula pada tahun 2019. Anjuran kita lah, okay, kita as a organizer daripada FOB, Faculty of Business, kita mula pada tahun 2019 sehingga kini, maksudnya tahun 2026 ni adalah tahun ke-6 kita. Tahun ke-6 penganjuran accounting quiz ni. Okay, masa 2019 tu sehingga 2023 kita ada strategic partner, which is SCCA. Apa itu SCCA? Ia adalah Association of Certified Chartered Accountants, professional accounting body lah. So dia yang adalah strategic partner kita. Masa tu time tu nama kita MIZAC. MIZAC sebab SCCA kan, dengan MMU. So now itu collaboration dia. So pada tahun ni FOB dapat kerjasama daripada MIA, which is Malaysian Institute of Accountants, as an accounting regulatory body yang dia merupakan regulatory body yang bagi kerjasama dengan kita, di mana ada penaja utama kita iaitu MIPA. So that's why nama quiz kita sekarang ni adalah MIPA MMU. MIZAC tu kan, MIPA MMU Interschool Accounting Quiz. So MIPA adalah Malaysian Institute of Certified Public Accountants. Okay, so ada juga lagi beberapa firma audit lah dekat Malaysia yang memberi kerjasama juga dengan kita. Okay, so sekarang saya teruskan pula macam a bit details lah about MIPA MMU Interschool Accounting Quiz ni, MIZAC untuk tahun 2026 ni. Dia adalah kita offer ya. Actually kita memang cari peserta daripada semua pelajar tingkatan 5 sahaja. Memang nak tingkatan 5 sebab yang tingkatan 5 ni pula dia mestilah yang tingkatan 5 yang mengambil subjek perakaunan. Okay, dekat mana-mana seluruh Malaysia, dekat semua sekolah dekat seluruh Malaysia. So kita offer yang form 5 sahaja. Okay, kita offer form 5 di mana penyertaan adalah free lah, dia percuma. Okay, yang best lagi, memang semua sekolah saya rasa form 5 mesti look for sijil kan, sijil yang ada PHSK point juga. Okay, so berita baik dia ialah setiap peserta yang join MIZAC 2026 ni, mereka akan menerima e-sijil. Okay, e-sijil ni pula PHSK point dia adalah di peringkat kebangsaan. Okay, so objektif MIZAC sendiri adalah pertama sekali kita nak uji pengetahuan pelajar tu dalam bidang perakaunan, of course, sebab tu kita ambil budak-budak form 5 dari yang mengambil subjek perakaunan saja kan. So kita nak ujilah dia punya pengetahuan dalam bidang perakaunan secara kompetitif, sebab you berlawan dari sekolah ni ke sekolah sana, even dalam satu sekolah yang sama pun you berlawan from your team and with another team. Nanti saya cakap lagi satu lah kenapa ada banyak-banyak team. Okay, so yang keduanya adalah untuk mencipta platform kepada pelajar-pelajar sekolah menengah ni untuk membina jaringan sosial antara sekolah-sekolah, sebab kita ada banyak sekolah masa tu. You akan nampak lah, especially for those yang masuk final. Final lagi nampak lah sebab kita akan bertemu secara fizikal masa tu.
Okey, dan yang ketiganya adalah menggalakkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar. Of course lah, this is an accounting quiz. Of course, persaingan kita persaingan sihat lah. You nak dapatkan tempat untuk pergi ke final round tu, dia ada specific number of uh, team sahaja. Bukan semua berapa, mestilah the best yang kita akan select for final round kan. So you akan bersaing lah untuk dapatkan macam mana cara dia. Mestilah untuk dapatkan markah yang tertinggi antara banyak-banyak school yang join the accounting quiz ni. So persaingan sihat dekat situ. Especially for those yang form 5 yang sekarang ni, I believe masa bulan Ogos nanti, di mana kita punya quiz akan bermula ni. Sekolah-sekolah masa tu saya difahamkan MRSM tengah trial for lisan or something. So at the same time, student kalau masuk quiz ni, you akan macam belajar lah sebab question kita daripada form 4 sampai form 5. So indirectly you akan belajar untuk persediaan nak masuk qualifying. Dan kalau dah masuk qualifying tu alang-alang takkan tak nak pergi final kan. So belajar lebih lah. Masa tu pun mesti dah habis syllabus. Tapi kita ada scope syllabus semuanya ada dekat dalam QR, boleh scan untuk tahu lebih lanjut sampai topik mana. Okey, lepas tu soalan-soalan kita adalah berdasarkan KSSM. Okey, Curriculum Standard Sekolah Menengah lah. Dan tak perlu risau sebab ada PJSK point tadi kan, sebab kita dah apply dah tu KPM dan KPM dah luluskan kita punya permohonan untuk penganjuran accounting quiz ni. Okay. Alright, so apa kriteria pendaftaran ni? Okay, pertama pasukan yang nak join mestilah ada 3 orang pelajar daripada tingkatan 5 daripada sekolah yang sama tu. You boleh form satu pasukan. Okay, satu team sama dengan 3 pasukan. Salah. Satu pasukan bersamaan dengan 3 pelajar. Okay, so setiap sekolah tu, okay, contoh MRSMA kan, maksimum team yang sekolah boleh hantar adalah 6 team. Maksudnya 18 orang lah sebab satu team bersamaan dengan 3 pelajar. So kalau nak hantar lebih, tak boleh lah. To be fair to other schools, you boleh hantar memang maksimum 6 team saja, 6 pasukan. Okay, alright. Lepas tu mesti daripada sekolah yang sama lah, tak boleh lah MRSM ni campur MRSM sana ataupun MRSM ni kenal kawan daripada SMK mana-mana, you nak join become one team ke, tak boleh jugalah. Dia mesti sekolah yang sama sebab kita akan announce you kalau in case you dapat masuk final round. Kita akan announce sekolah you, logo-logo sekolah you, macam tu kan, to be specific untuk terhadap mana-mana sekolah lah. Okay, lepas tu pusingan, sebelum tu saya share dulu pusingan kelayakan ni, qualifying round akan diadakan pada 8 Ogos, which is next month lah, ada 1 bulan daripada sekarang. 8 Ogos 2026 ni bersama dengan hari Sabtu, dan dia adalah virtual. Okay, dia adalah virtual, which is atas talian melalui Microsoft Teams. Okay, so student boleh buat daripada mana-mana je, daripada sekolah boleh, daripada rumah boleh, ikut you lah, you nak daripada mana. So ni tak ada masalah, you nak duduk with your group 3 orang dalam satu room yang sama ke kan, suka hatilah. Tapi quiz tu walaupun dia pusingan kelayakan, kita cakap satu team ada 3 orang kan, dia tetap quiz tu untuk question tu you kena jawab secara individual. Student kena jawab secara individual. Ada 50 soalan objektif sama dengan 50 minit. Semua soalan bahasa Melayu. Okay, so dalam 50 soalan tu you kena habiskan dalam 50 minit yang diberikan lah. Sebelum tu akan ada briefing lah. So student cuma kena macam biasakan diri menggunakan Microsoft Teams sajalah, itu je. Then you join. Lepas tu sebelum tu kita akan ada beberapa talk lah. Ada talk session, short talk before kita punya quiz tu. So dekat situ banyaklah sharing daripada kalau nak tahu tadi lebih lebih lanjut tentang professional body tu, masa tu kita memang ada
top daripada this professional body. So kalau nak tahu siapa yang akan join, professional body mana yang nak ada time tu, cikgu-cikgu tolonglah bawa student-student form 5 anda untuk join kita punya MIZAT 2026 ni. Lepas tu kalau semasa pusingan akhir pula, pusingan akhir ni pula, pusingan kelayakan tadi ada berapalah sekolah, tak kisah daripada mana, seluruh Malaysia masuk Sabah Sarawak sebab Malaysia kan. So dia the best 6 team saja. Katakanlah sekolah kita kan pilih 6 teams yang the best tu. Katakan daripada 6 ni, 2 daripada sekolah yang sama. Kita akan ambil satu yang the best daripada 2. Maksudnya yang pergi ke final ni, wakil final adalah satu tim saja daripada setiap sekolah. Tak boleh macam duplicate lah. Meaning kalau memang 2 ni the best from that school pun, among semua-semua participants kita boleh ambil satu je wakil daripada sekolah you yang paling the best dalam sekolah you. Macam tu. Tak boleh banyak-banyak. To be fair macam untuk sekolah-sekolah lain juga kan, untuk berentak lah masa pusingan akhir kita tu. Pusingan akhir ni pula akan diadakan tadi, masa pusingan kelayakan adalah 8 Ogos. 2 minggu selepas tu adalah pusingan akhir. School yang akan layak ke pusingan akhir ni kita akan announce selepas pusingan kelayakan, bukan pada hari yang sama. Selepas tu kita akan check dia punya submission, markah, semua-semua tu dah confirm 6 schools yang akan mara ke pusingan akhir tu, baru kita akan announce dekat kita punya platform, dan kita akan bagi invitation lah masa pusingan akhir tu. And then pusingan akhir ni adalah secara fizikal di MMU. So semua student dan guru pengiring ni kena hadir lah di MMU Melaka. Lagi satu, untuk setiap tim yang dihantar daripada mewakili sekolah-sekolah ni, 1 tim hingga 6 tim ni, guru pengiring adalah 1 hingga 2. Maksimum adalah 2. Tak perlu ramai lah untuk guru pengiring. 1 pun boleh ataupun 2 maksimum. So guru pengiring dengan student yang dapat pergi masuk pusingan akhir ni diminta hadir lah untuk ke session pusingan akhir ni. Pusingan akhir ni hadiah dia agak lumayan. Kalau tuan-puan cikgu ada klip dekat pautan kita dekat FB, boleh tengoklah hadiah-hadiah yang tertera. Sebelum kita pergi ke hadiah-hadiah tu, saya nak ingatkan tarikh tutup pendaftaran. Itu pentinglah, tarikh tutup pendaftaran tu adalah pada bulan ni juga, 15 Julai. So you all have remaining 2 weeks lah untuk decide group, untuk how many participants nak pergi. Lepas tu participant means satu team tu kan 3 orang kan, nak hantar all 6 ke, advisable kalau ada lebih 18 orang dalam satu sekolah tu memang ambil account, sebab saya difahamkan oleh coach Hakim, dia kata satu kelas, satu sekolah punya student, accounting student ada lebih kurang 20 orang. So 20 orang you boleh hantar actually all 6 teams lah kan, hantar maksimum je lah. Yang the best kan, who knows satu daripada team tu layak ke final. So decide betul-betul lah untuk satu team tu siapa orang-orang dia. So once you dah bagi, you tak boleh change orang-orang dia lah. Sebab saya advise lah untuk tidak change. Satu team tu kalau orang dia ABC, ABC je, jangan tukar jadi ABD ke, macam tu. Alright. Sekarang saya nak share tentang maklumat hadiah dia. Kita 66 group yang masuk final tu semua dah macam guarantee hadiah dah. So that's why I cakap kalau once schools ni dah join, kita mestilah nak push ourselves just not to get the e-cert kan, dengan PJSK point. Kita mestilah nak menang kan. Student zaman-zaman sekarang dia macam mestilah you ada ada rasa nak menang je kan. So cikgu pengiring pun mesti macam ada hantar, why not, sekolah mesti nak dapat yang the best kan. Alang-alang join biar sampai habis. Kalau dapat pergi final, tu dah satu
kejayaan besar di mana you dah pegang dah. Hadiah-hadiah tu semua you dah dapat dah. Cuma tak tahu you dekat mana. Ada dekat juara ke, naik juara ke, tempat mana. 3, 4, 5, 6 macam tu. So juara dia, you akan dapat, ni student lah pada pasukan tu, akan dapat wang tunai RM1,000 dan insert sekali lagi lah. Okay, and then naik juara akan mendapat wang tunai dia 700. Okay, first tadi 1,000, second adalah 700. Tempat ketiga adalah 500 dan 4 hingga 6 adalah 200 satu pasukan. Okey. So harap ada spirit untuk menang lah kalau lepas session ni terus cikgu dengan student-student dah boleh form group, nak hantar berapa orang, cepat-cepat register dan dah boleh study lah. Sambil nak study SPM, study sekali dengan quiz ni, sama je. Question masih lagi dalam KSSM tadi saya cakap kan. Okay. So apa lagi? Itu sahaja saya rasa sharing untuk Mizat ni. Dekat FB Muafakat, Puan Syasha cakap tadi ada dah sharing tentang link untuk quiz ni. Dekat dalam link tu dah ada peraturan quiz. Dekat peraturan quiz tu dah boleh baca lah macam maksudnya pusingan kelayakan tu apa yang perlu student buat sebab dia virtual kan. Dan final apa peraturan-peraturan dia, macam mana kaedah soalan dia, macam mana cara kita buat dia, maksudnya macam mana cara quiz tu diadakan. So semua ada dekat dalam tu. Guna je QR code dekat poster tu. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Puan Syasha. Terima kasih Puan Diana. Mungkin Puan Diana nak ceritakan idea macam mana tercetusnya pertandingan ni? MISAT 2026 dan saya percaya daripada 2019 kan? Apa motivation you all untuk continue with this MISAT 2026? Terima kasih Puan Syasha. Okay, actually kan orang kalau dengar accounting you akan cakap susah, betul kan? Puan Syasha pun dia cakap dia adalah salah seorang pensyarah accounting. So people yang dengar accounting ni dia akan cakap susah. Tapi actually professional courses ni bukan saja terhad pada accounting kan, macam doctorate, engineering, banyaklah lagi yang benda susah. Kalau nak ikut susah semua benda, student akan cakap susah. Tapi yang from macam study yang ada juga, accounting students lately dah macam makin kurang. Kita boleh nampak macam saya daripada Multimedia University juga kan, accounting student kalau kita compare dengan business student, memang jauh dia punya gap tu. So nanti accountant kita di masa akan datang pun dah memang makin menurun lah. Kalau pergi tengok dekat professional body pun, siapa je yang join the professional body now adalah semakin berkurang. So ramai yang sebenarnya ada basic in accounting, student-student ni dia daripada sekolah, daripada form 4, form 5 ambil accounting, bila dia sampai diploma, degree kan, even the foundation tak boleh pilih lagi lah. Okay, diploma and degree kan, dia dah start dah berubah dah dekat tempat lain. Dia dah mula pergi pilih-pilih course yang lain sebab dia cakap accounting susah bawa. So in a way untuk menggalakkan macam kita nak tengok juga sebab saya daripada FOB dan pengajar account dan juga transaction, kita boleh nampak gap tu sangat makin lama menurun. Percentage student kita pun makin menurun. So bila kita that's why macam kita punya top management juga tanyalah apa yang kita boleh buat untuk nak tengok ramai mana student actually daripada sekolah ni yang actually yang ambil account. Okay, kalau ambil account kan daripada form 4, form 5, actually ramai. Kita nak encourage dia untuk teruskan perjalanan dia dekat accounting, and that's why kita buat accounting quiz. Bila kita buat accounting quiz, dekat dalam sebelum kita mulakan accounting quiz, kita ada briefing. So bila ada briefing, masa itulah kita boleh create the awareness among the students
you dah memang dalam program ni, accounting, why not you teruskan lagi. Apa lagi in future yang kita boleh, yang maybe, yelah budak-budak form 4, form 5, dia tak nampak lagi jurusan apa yang betul tak dia nak ambil lagi accounting. Lepas habis accounting dia nak kerja apa. Kadang-kadang dia tak ada banyak sangat maklumat. So kalau you betul-betul dengar briefing, a short talk during the qualifying, qualifying round tu, you are, hopefully lah kita akan dapat motivation sebab ada juga question and answer masa tu. Student boleh lah tanya lebih masa tu. Sebab orang-orang yang in the correct correct person yang ada dalam tu, yang person in charge yang betul untuk perkara-perkara tertentu tu dia memang ada. Dia yang tengah bagi briefing dan you boleh tanya terus. Macam saya, mungkin saya to be specific, saya lecturer in accounting. Kalau nak tanya courses yang ditawarkan, berapa lama, apa future career saya, tanya masa tu. So that's itulah macam daripada permulaan lah macam mana tercetus 2019 tu. Sebab 2019 tu ingat dia adalah sebelum daripada kita kena buat masa tu first time kita punya physical, kita memang invite Southern Region. Masa tu buka kepada Melaka, Negeri Sembilan dan Johor saja. Memang physical. Masa qualifying sampai ke final round tu memang semuanya physical. Lepas tu kita terpaksa tak buat in year 2020 sebab COVID. Masa tu lah, itu lagi teruk. Selepas daripada COVID, student yang sambung belajar sangat sikit. So kita nak encourage student lah untuk pursue to accounting courses ni makin ramai. Jangan sampai punya SPM, lepas tu you dah pergi everywhere. Kita nak encourage. Bila ada accounting quiz, ada briefing. Dan orang yang attend briefing tu, we hope that you jangan datang untuk attend untuk nak jawab quiz je semata. You attend daripada awal, you dengar betul-betul, macam tu lah. So hopefully kalau ada parents yang join pun ada parents dengan guru kan, boleh remind student not just to attend the quiz for the sake of cert dan nak jawab-jawab soalan je, tapi dengarlah all the short talk yang kita dah invite all the parties kan. You dengar betul-betul, boleh tanya soalan kat situ. Memang diorang adalah orang yang benar dan sebetulnya untuk jawab soalan-soalan itu. Panjang kan jawapan saya. Harap detail lah. Since you dah 13 tahun kan dekat MMU sebagai pensyarah dalam bidang perakuanan, mungkin sedikit pada pandangan Puan sendiri, apakah cabaran terbesar actually yang bakal dihadapi oleh akaunten generasi akan datang? Untuk jadi mereka boleh menanam minat untuk meneruskan pengajian dalam bidang perakuanan? Kita cabaran besar kita mungkin kenaan AI lah kan. Tapi saya still believe no one lah can beat manusia lah. Kan, AI is AI. Kita boleh gunakan dia sebagai macam platform, macam sistem, yes. Tapi masih lagi memang cabaran itu adalah memang AI. Tapi motivation students, dia kena tahu career path dia in accounting tu sangat besar. Dia sangat luas. Sebab kita boleh beza lah. Macam accounting student, you are on top. You actually boleh pilih-pilih kan, selepas you habis belajar, you dah belajar macam-macam. So you boleh pilih pekerjaan in future, you punya career path tu sangat besar, wide. Boleh join banyak-banyak jenis syarikat. Kalau tak nak, tiba-tiba tak nak masuk accounting firm, audit firm, law firm pula, sorry. All this macam transaction firm juga. So tak payah buat. Kalau tiba-tiba nak pergi masuk buat account saja dekat dalam kilang, pergilah, boleh kan? Itu patutnya jadi strong motivation untuk belajar accounting. Walaupun ada cabaran-cabaran lain, accountant still diperlukan. Jangan belajar Industri sampai perlukan akaunten juga kan? betul-betul. So ini yang kita So nak encourage it's student kan. proven that AI tu tak boleh menggantikan accountant. Is it proven? It's proven that AI tak boleh menggantikan accountant Betul. sendiri. Betul-betul. Sebab dia format kan. Kalau you nak buat, mungkin boleh you buatlah sistem ini dan itu. Tapi at one point, pasti. Saya memang pasti. Betul. Tapi memang tak ada pun tadi yang boleh mengatakan yang AI at the moment boleh ganti. Untuk accountant, not yet. Memang tak ada. Kita perlukan manusia lah. So that's why masih lagi relevant.
kan since then and now memang diperlukan, masih lagi accountant tu accounting punya courses masih ada di offer. Kenapa? Sebab memang diperlukan lah. Kita belum lagi jadi course yang apa orang yang mungkin bukan student takut tak ada kerja, dia takut sebab benda tu susah. Balik-balik dia memang akan kata susah bawa, susah nak catch up ke apa je lah, sebab dia bukan account yang macam accounting is not about numbers kan, dia kan ada format. Tapi kalau memang awak dah pegang basic tu, saya percaya student ni okey je untuk buat benda tu. So motivation dan challenge tu tak ada masalah lah untuk student-student ni untuk masa akan datang. Puan Diana, mungkin saya boleh tanya juga, kenapa ianya fokus kepada pelajar tingkatan 5? Ya, kenapa kita fokus kepada Form 5 sahaja? Sebab soalan kita tu sehingga Form 5. Kita nak Form 5 yang beat another Form 5 daripada sekolah-sekolah lain. Kalau kita ambil Form 4, nanti Form 5 punya question tak boleh nak jawab kan? So lagi satu untuk bagi peluang lah untuk semua pelajar Form 5 nak melanjutkan pelajaran ke universiti, kita kena ada merit point tu kan. Salah satu yang paling orang nanti-nantikan, macam semua parent, cikgu semua tahu, PHSK point kita ada peringkat kebangsaan, which is semua orang memang sukalah kan. Kalau dapat international lagi macam wow lagi, tapi sebab kita dalam Malaysia, at least you dapat under kebangsaan. Once you join je during the qualifying round, doesn't matter you dapat ke final round ataupun tak, still you akan dapat ECET tu. PHSK point tu. So itulah yang penting kan. Dan tapi yang basic dia tadi ialah Form 5 tu kenapa kita pilih adalah sebab soalan kita sehingga Form 5. Kalau So, jangan kena rebut peluang ni lah ya Puan Diana. betul-betul. Sebab sukatan topik kita tu sampai Form 5 kan, dekat dalam QR tu, kalau cikgu-cikgu scan atau pelajar yang ada dekat sini scan, you boleh tengok semua sukatan topik yang kita akan tanya. Daripada konsep, pengenalan kepada perakaunan tu sampai pengetahuan perakaunan kos sampai perakaunan kos sebenarnya. Pengetahuan tu kita kena tanyalah lagi-lagi masa final round kan, kita nak juga sekali kita kena tengok student accounting, tapi tak boleh lah account je kan. Kita kena ada pengetahuan juga, nak tengok budak-budak ni punya pemikiran luas ke tak pengetahuan dia tu. General knowledge tu kena pegang jugalah kan. Betul. Kalau tak macam refer buku je kan, macam jadi lurus sangat. So kita nak tengok juga you punya pengetahuan yang lain-lain pula macam mana. So tu antara yang kita dah siapkan lah, seperti yang dah di-share dekat QR tu semua, dekat peraturan kuis kita semua. Mungkin saya boleh bertanya juga, apakah persediaan terbaik yang Puan Diana cadangkan kepada pelajar yang ingin menyertai MISAT ni? Kepada semua pelajar-pelajar Form 5, saya percaya buat masa sekarang mesti sekolah-sekolah, cikgu-cikgu semua dah buat kelas-kelas tambahan. Cikgu accounting mesti sekarang ni dah refresh balik daripada Form 4 punya subjek kan. Topik semua sampai ke Form 5. Dah nak sediakan diri you untuk pergi final je. Bukan final, SPM kan. So persediaan terbaik dia ialah teruskan apa yang dah belajar. You keep on buat soalan-soalan sport ke, soalan-soalan daripada latihan, beli buku-buku yang ada dekat market tu ke, semua buat. Jangan tinggal satu pun lah, sebab topik cover kita memang sampai habis. Sampai habis kan, daripada Form 4 sampai Form 5. Tak ada tinggal lah macam mana you pergi SPM. Macam itulah soalan dia, maksudnya topik coverage tu adalah semua topik. So kena baca semua, especially macam masa pergi qualifying round, 50 soalan tu, you kena cepat kan. Pertama you kena cepat, lepas tu you kena tahu semua. So saya punya advice ialah you study semua macam you nak perang pergi SPM sana. So bila 50 soalan dalam masa 50 minit, 1 minit satu soalan. Ada soalan pendek, ada soalan panjang, ada soalan yang mungkin tak
you akan solve within less than 1 minute. Bila soalan panjang you kena habiskan masa more kan. So kena here and there lah, plus minus kan, nak cukupkan masa yang 50 minit tu. Sebab kalau ada tie mark between your team dengan another team, kita akan tengok masa of the submission also. Kalau total masa 3 orang ni, okay, let's say satu group ni dengan one team and one team maka sama-sama 48/50 lah, let's say dia punya average. Okay, tapi first team ni dia punya masa penghantaran average dia adalah 45 minit. Yang ini 43 minit. Kita ambil yang 43 minit lah. Itu kalau ada tie. Itu dia punya details dia lah. So pertama sekali secara summary lah, I summarize balik persediaan yang budak-budak form 5 ni, pelajar-pelajar form 5 boleh bersedia dari segi tadi belajar semua form 4, form 5 topik. Lepas tu calculator tu mesti kena ada. You kena tekan calculator tu betul-betul. Sebab tak nak ada jawapan salah. Bila jawapan salah lambatlah lagi kan nak habiskan satu Mahir lah soalan tu. menggunakannya. Kadang-kadang calculator faham lah kan, kita nervous. Okay, lepas tu yang paling penting ialah macam memang kelajuan. Kelajuan macam dia nak dapat kelajuan, that's why kena belajar. Bila belajar, mesti tahu soalan ni pasal ni. Saya tahu macam mana nak solve this problem. Barulah cepat. Kalau you macam, ni topik apa ni, yang mana, lambatlah kalau macam tu kan. So nak menang memang masa pun kena jaga selain daripada nak dapatkan jawapan yang betul. Sebab kalau lambat sangat, 50 minit habis, whatever yang you habis tu, kira auto submit. So macam rugilah dapat jawab contoh 45 je. Kalau betul semua 45 pun, ingat ada orang yang pandai dia boleh dapat 50/50. Itu yang betul-betul get ready. That's why pasukan-pasukan ni semua dia berjaya meletakkan diri dia ke pusingan akhir. Sangat memang kompetitif lah. To be frank, selama 5 tahun yang sebelum ni sangat kompetitif. Student-student yang dia hantar, cikgu pun tahu siapa yang dia nak hantar kan. Yang memang betul nak menang, dia memang nak compete, dia takkan just jawab-jawab biasa-biasa untuk qualifying round. Mungkin ada antara pelajar yang datang untuk qualifying round ni bagi dapatkan e-cert dan juga PHSK point, tapi ada orang memang datang untuk menang dan dia sangat bersedia, bukan saja qualifying, in fact during the final round. Final round kita kan physical, so kita memang ada judges bukan sahaja from MMU, however dia ada daripada luar juga judges kita. So dekat sini kita betul-betul nak tengok persediaan you. So dari segi persediaan study, saya cakap study sebab you nak kena cepat. Dan tekan calculator, orang yang very detail ni, accounting is about like focus lah, your focus and detail, the detailing of like pressing calculator pun dah kena betul. Kalau you sana sini here and there ada mistake kan, buat silly mistake, memang you dah macam rugi masa kat situ, jawapan pun salah. So kita kalau masuk sesuatu tu biar sampai habis. Fokus you bukan hanya untuk cert dan apa, tapi nak fokus untuk menang dan masuk final. Macam tu. So tips tadi ialah itulah tadi berbalik kepada belajar dulu. Form 4, Form 5 untuk kelajuan tadi. Speed tu. Speed penting. So pertandingan ini juga membuka ruang untuk pelajar melatih mereka berfikir secara kritis juga cepat, kritis dan mahir dalam penggunaan bantuan-bantuan untuk belajar bersama. Jadi dia kenal dia punya bahan medium sekali kan. Betul-betul. Sebab bila dia jawab soalan tu, actually bila dia nak come towards the end answer, tu macam proses membuat keputusan. Sama lah macam dia dapat masuk final exam, masa tu lah you boleh tahu kat mana kemampuan you. Kalau that's why you have to challenge yourself. That's why tajuk kita pun macam tu kan, Warriors Challenge semua tu. Sebab you nak challenge yourself to go to the final round, sebab you nak tengok macam mana tahap you masa tu. Sebab masa kat situ, lagilah soalan memang kat depan you boleh bincang among 3 of you sahaja. Lepas tu nak kena cepat dan dia tak ada ABC dah time tu. Semua macam dia semua subjektif. Judges dia akan tentukan jawapan yang betul ke tak, apa yang select dia semua macam tu. Dia kena lepas tu kan 3 orang kan. Biasalah bila 3 orang siapa nak kira ni, bahagian tu kan. Semua nak kena cepat, decision tepat.
Macam tu lah. So kat situ kita boleh nampak kemampuan you sebagai satu pasukan, you nak deal dengan soalan tu macam mana. You fikirlah dalam masa berapa minit yang kita bagi tu je. Once loceng dah bunyi tu, habis masa habis. Dapat jawab, ada markah kalau betul, kalau salah macam mana macam mana. So time ni yang battle yang paling the best lah kita boleh tengok among students. Tu memang best masa tu, masa final round tu. Formation tu sendiri boleh membantu pelajar daripada segi peer study kan, kenal kawan. So dia melatih towards apa dalam saat-saat akhir sebelum peperiksaan SPM tu sendiri, mereka dah kenal kawan macam nak belajar bersama, kemahiran betul ansur dan sebagainya kan. Mungkin itu akan jadi turning point. Cikgu dah bagi group. Okay, maybe cikgu cakap, okay, form one team. Kita nak hantar 6 teams, all 6 team pergi. You form sendiri, cikgu tak ambil pot pasal ni. Cikgu bagi kebebasan, let's say kan. You pun form one team. Lepas tu, you pun tiga-tiga memang rasa nak menang. Oh, kita team A, awak team B. Kita macam tiba-tiba rasa competition tu ada Bersaing. kan, hadir. Lepas tu, barulah kita kenal macam kawan kita tu. Oh, belajar dengan dia macam actually bagus sebab sebelum ni mungkin you belajar seorang-seorang, you ataupun belajar secara ramai sebab dia tahu tim dia 3 orang, mungkin dia nak belajar 3 je. Kan lagi nampak ke dia punya apa chemistry tu antara dia dengan kawan dia lah. Bila Mungkin lah smaller betul tu. group kan. Betul. Mungkin boleh jadi benda-benda macam ni. Kita tak tahu positive side. Hopefully lah you akan buat dia jadi positif lah. Janganlah create something negative tiba-tiba you bergaduh. Itu tak digalakkan lah. Kita apa-apa objektif kita semuanya nak benda positif. How you nak make it terpulang kepada masing-masing. Dalam masa sama kita bina skill, apa orang cakap leadership skill kat situ, mendengar, betul ansur, berbincang Ah, bersama, nak membuat satu keputusan tu tak? Memang nampak sangat lah bila yelah sebab you belajar sama-sama, you nak jawab soalan tu sama-sama, semua akan pegang dia punya responsibility tu sama-sama. Siapa Masa nak diberikan pula terhad kan? siapa yang nak okay, kadang-kadang kita boleh nampak kan masa okay, pengalaman lepas lah kita boleh nampak kita akan ada bila kita bagi masa untuk jawab soalan, okay, katakan 2 minit je soalan panjang, you kena sama-sama baca question, lepas tu kena jawab mungkin part tu untuk dapatkan satu jawapan akhir untuk student accounting should be known aware lah on this kind of things. You tak boleh macam tiba-tiba dapat jawapan macam matematik kan, bla bla bla, tambah tolak darab ke bahagi dah boleh dapat jawapan, tak boleh kan, you kena tahu the format. So mungkin untuk dapatkan jawapan akhir kena ada jawab A dulu, lepas A answer ni bawa ke B, macam tu kan. Okay, mungkin masa tu Strategi kadang-kadang lah. student betul, student kita boleh nampak dia punya strategi cepat memang laju lah kat situ. Lepas tu siapa nak tekan buzzer untuk jawab, macam tu lah. Kita ada juga yang siapa cepat dia boleh answer, macam tu lah. So ada banyak-banyak kategori masa final tu. Boleh refer lah kepada yang secara detail tu, sangat-sangat detail tu boleh pergi dekat peraturan quiz kita. Semua ada dekat situ. So you boleh feel dia punya tak tahulah jantung tercabut ke apa masa tu. So boleh tengok, kita boleh sangat-sangat boleh tengok you punya leadership skill. Betul macam kata Puan Syasha tu, leadership skill you, team, how you build the team, kerjasama you semua memang sangat nampak kat situ. Puan Diana, ada satu soalan ni daripada viewers kita. Soalannya berbunyi begini. Apa akan jadi kalau student ni dah berjaya atau menang? Mungkin diorang nak tahulah. Selepas kemenangan ni mungkin ada MMU tawarkan apa-apa atau apa kelebihan daripada penyertaan ni? Untuk pemenang tu tak ada apalah sebenarnya. Just kita bagi hadiah-hadiah yang tersebut. Macam tu je. Cuma sekolah-sekolah yang menang ni dia akan appear dekat dalam our social media saja. Untuk tawarkan untuk ke MMU tu dia berbalik kepada SPM awak tadi. Kalau cemerlang dalam SPM, itu seterusnya boleh tanya dengan kita punya pakar-pakar daripada MMU lah, which is our admission. Boleh tanya dekat dia. Contohlah, saya just bagi contoh. Mungkin boleh apply scholar ke, kalau yang tapi scholar kita pula macam mana, boleh tanya further lah. Selalunya yang top scorer ni memanglah boleh ada banyak platform untuk scholars kan, macam termasuk juga MMU kita ada tawaran benda-benda tu semua, tapi to be specific boleh tanya di MMU semasa briefing pun boleh tanya. Itu untungnya untuk mereka yang layak untuk hadir ke peringkat akhir kan?
Sebab peringkat akhir akan Betul. berada secara fizikal, betul? Betul. Betul. Ada secara bila bila secara fizikal lagi bagus lah kan, you tengok sendiri suasana MMU tu macam mana. Kalau yang for those yang teringin nak masuk MMU lah kan, kita akan sebab semua tahu kita ada offer diploma dan foundation in business tadi kan, foundation in business, diploma in accounting. So yang berjaya layak ke final pergi secara fizikal di MMU, nampak suasana universiti tu macam mana. Kalau yang nak tahu lebih lagi lanjut pasal berkenaan kemasukan atau semualah, semua details Ada round about campus tour juga admission. ke? Campus Ada tour, round campus tour during the day ke? student boleh, kita memang ada apa ni, usher, which means student helper kita. Kalau kita semasa short break tu memang student allowed untuk pergi Campus round tour. MMA tu. Betul. So tu Itu boleh kelebihan buat. untuk those yang menang boleh hadir secara fizikal. Jadi mereka boleh melihat sendirilah MMU di Melaka, Cawangan Melaka, and then boleh bertanya terus dengan pegawai pemasaran, betul tak? Dengan macam mana nak join MMU for future, atau mungkin nak requirement untuk menyertai sebagai pelajar MMU, dan scholarship seperti yang Puan Diana beritahu, bekas Semua boleh scholarship tanya direct. ditawarkan pada hari tersebut lah. Sebab masa final round ni, bila you datang sana, sendiri boleh tengok dan kan tadi rasa kan, kalau rasa at least you boleh dapat vibes macam mana universiti Berada tu. di universiti. Betul. So selain daripada cari macam link kawan-kawan lain kan, adalah lagi at least lah 5 sekolah yang lain kan. So boleh Dalam masa yang sama boleh dapat. membina semangat juga kan? Betul. Bila dah masuk situ, saya tak rasa tak apalah, kita dah masuk, kita dapat nombor 6 pun okey. Kita masuk ni kita Kita dah nak confirm berjaya dah kan? dapat. Dia mesti target nombor 1 kat situ je. You dah masuk je dalam dia punya hall je. Confirm dah, tadi mula-mula target rendah dah jadi tinggi kot. Dia akan macam tu Mungkin, punya. mungkin pun Diana, pelajar suka dikaitkan juga dengan tips kan? Apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ketika mempelajari subjek prinsip account tu? Saya punya experience, saya terus ke budak diploma saya lah untuk tips accounting quiz sendiri tak boleh, sebab to be fair to other schools, sebab ini saya dapat jemputan untuk muafakat sendiri kepada student-student MRSM saja kan. So saya tak bolehlah cakap tentang dekat sini lah untuk quiz. Saya takkan bercakap apa-apa Review. tentang review apa-apa kat quiz, tak boleh. Tapi untuk pengalaman yang mistake student saya yang buat, dia tadilah berbalik pada calculator juga. Satu, kalau you tak belajar tu tak faham, tak betul-betul fokus dan tak betul-betul faham, dia akan affect semua. Once faham, macam mana kita trick question pun you boleh jawab. But then back to calculator tadi, memang mistake macam silly mistake tau. Diorang tahu je buat, tapi towards the end kenapa tak dapat full mark, ataupun tak dapat lah yang macam dia rasa oh saya perform, tapi tengok jawapan salah sebab macam tu lah, you press calculator salah ataupun you dah press betul. Function tu, penggunaan kalkulator Dia tu macam kan? kelam kabut ke, tak tenang ke. So Macam kalau di saya matematik, di statistik, kita ada BODMAS, BODMAS tu kan. So kalau dia tak tahu konsep BODMAS tu, mungkin boleh salah cara pengiraan. So sama juga dalam bidang perakaunan atau accounting, dia ada konsep dan teori dia yang perlu dia follow untuk betul, format tu menyelesaikan kan. soalan tu kan. Betul. Once you tak tahu je dah habis. Bila ambil accounting, salah satu subjek dia, sebab saya ajar transaction tadi tu, bila transaction pula dia macam accounting tadi, tapi dia lagi rigid sebab once you salah daripada beginning, habis dah belakang. Dia effect semua. Macam tu. Tu transaction. Sini Itu kalau ramai kita parents lihat ya. sudut yang jauh. Tapi kalau sudut dekat tu kadang-kadang equal sign tu kadang-kadang bila kita tak biasa menggunakan kalkulator kita sendiri, equal tu mungkin kena tekan kuat, kena tekan slow. Bila tak Kadang-kadang mengenali tak buat betul-betul. Nanti bahan kita sendiri kan, ending bahan salah. bantuan Ya, kita ya. sendiri. Ya. Tu As simple sebab as tu kadang-kadang kita tak tahu rupanya kalkulator kita dah tak ada bateri lah.
Ya, sebenarnya kadang-kadang silly mistake tu memang bermula pada calculator sebab memang student account start dia mestilah bilik accounting je mesti nombor je calculator lah. So that's why Betul. masa final round ke qualifying you bawa calculator you. Memang kita siap dah tulis kat situ kita punya peraturan quiz nampak macam simple kan tapi calculator tu penting. Kalau you biasa pakai yang tu bawa je yang tu make sure bateri ada je. Betul. Selalu saya Ah, pesan juga kat student saya, berkawan baik dengan bahan sendiri. Ya, nanti macam final contohlah during exam kita during final exam dia lupa bawa kalkulator dia. Kita memang boleh tolong bawakan kalkulator, Pakai bagilah kita kalkulator lain carikan kan. kalkulator lain tapi bila you dah biasa dengan ibunya nampak je Walaupun benda tu sama. kalkulator yang sama, ya. Ah, mungkin kalkulator you tekan lebih Feel dia lembut. berbeza. Kalkulator betul. So nanti memang jadi haywire lah for the whole day. So untuk elakkan Walaupun benda-benda dia ni kalkulator yang sama, uh, kod yang sama punya kalkulator eh, pun, tapi sebab ah, milik orang lain dia macam tak rasa menjiwai macam eh, nak kita tekan pun ada dia rasa bahan lain. kita bersama, ya. Jangan lupa untuk bawa-bawa sebelum Bawa nak pergi qualifying tu pun dah ready dah. Okey, esok saya perlukan kertas ke, saya perlukan pen macam ni, apalah segala biar jadi orang yang sangat detail tak apa. Kalau you rasa itu membantu bawa calculator, pen, kertas ke apa perlu bawa. Macam tu. Ready kan dalam satu bag. Esok tinggal ambil jalan untuk qualifying final lah macam tu. Even you punya nampak SPM simple, pun, ya, nampak dia akan simple mengganggu. tapi sebenarnya dia sangat membantu daripada segi psikologi. Ya betul. Macam bila SPM nanti pun sama. Kalau kena bawa slip exam SPM, you tak bawa. Mesti akan satu hari Dia tu, attract ada sikit bukan satu psikologi hari. yang kat situ. Starting je dia akan Emosi distract you kan. punya. Tadi dah belajar elok dah ni, boleh jadi lupa bila nak start nak jawab tu. Sebab tadi dah ada masalah sikit tak bawa slip exam SPM tu, which is very penting kan. Sama lah calculator lah. Accounting student sebab kita sekarang cakap pasal accounting quiz, calculator lah untuk accounting student. Dia memang nampak simple tapi itulah paling penting. Jadi kita mengalami benda yang sama lah bila mendidik anak-anak ni kan. Betul lah tu. Sebab feeling kita sama, kita ajar subjek yang sama. Daripada feel Saya yang sama. walaupun mengajar dalam bidang statistik di Fakulti Perakanan, tapi boleh tahulah, so selalu pesan dekat student bawa barang sendiri. Kadang janji yang walaupun benda yang sama tapi sebabkan emosi tu terganggu sebabkan milik orang lain tau. Ya, betul. Benda benda kecil tapi sebenarnya efek dia besar. Bila kita tengok bila nak jawab tu, ada je benda lain lagi yang membuatkan you terlupa. Sebab you punya starting tadi dia dah kacau. Biasalah kita manusia. We are not robot. Itulah macam tadi AI tak boleh menggantikan manusia. Manusia ni dia adalah emosi-emosi dia yang nak kawal pun manusia. Kawal-kawal pun mesti ada masalah tu kita akan teringat-ingat sedikit percentage tu mesti ada efek. So untuk student semua, itulah nasihat-nasihat dia, tak kisahlah you nak pergi just my accounting quiz ni ke, our FOB punya accounting quiz ke, you punya SPM ke, sama je. So ini juga salah satu point lah kot. Boleh macam join, tengok persediaan you macam mana. Kalau you boleh pergi dengan accounting quiz ni, maksudnya at least lah mungkin 50%, 60% you sebenarnya dah ready for SPM. That's why saya cakap tadi, challenge yourself untuk join this accounting quiz, not just to join, however to apa make sure yang you ni akan grant diri you lah untuk ke final round tu. Lepas tu rasa sendiri buat final round tu macam mana. Tadi mungkin tak takut sangat. Duduk 3 orang, mungkin 6 team dekat dalam satu hall, ada cikgu kat depan. Kita tak tahu because that one is virtual. Tapi bila final exam, cikgu semua kat belakang. Awak je yang pandang the judges dengan question kita. Tak ada siapa boleh tolong. 3 person je in a group. So itu challenge, the best challenge lah. You can see student to compete to each other. Sangat best. Lagi-lagi pusingan-pusingan yang memerlukan speed. The best lah. Cepat dapat answer correct, dapat mark. Tak ada, adalah macam mana dia punya prosedur tu kan. Macam tu. Sikit sebanyak dia membantu uh, membina confident lah untuk pelajar ni untuk pergi ke SPM kan. Betul-betul. Selain daripada menduduki trial SPM, at least this is a platform untuk mereka juga membina keyakinan diri lah.
This is another platform macam you punya trial jugalah. You ada trial SPM yang sebenar yang memang under KPM. This is your another trial which is siapa yang masuk saja dapat this additional trial exam. Macam tu. Possible unexpected question dan mungkin boleh Manalah melatih tahu diri kan? juga untuk SPM juga kan? Kita orang reka saja Critical the thinking question. ya, critical Manalah tahu? thinking. Betul. Kita orang memang Can be tak part ada. of the critical thinking. Lepas tu at least Betul. bila balik daripada tu kita boleh selesaikan dengan cikgu pula. Apakah Dia jawapan boleh yang ingat bertanya kan? sewajarnya? Ya. Betul, mungkin Kalau tak jawapan jawab you dapat macam ni, apa salah. jawapan yang sepatutnya? Betul? Ya. Betul, betul. Kita takkan reveal Sebagai answer salah masa satu tu. You kena ingat. persediaan lah kan. So boleh bincang dekat sekolah masing-masing kan. Okay, cikgu pun mungkin boleh share. Mungkin sebab setiap sekolah boleh hantar satu pasukan saja untuk ke final round. So mungkin cikgu boleh share question tu dengan student yang tak dapat masuk tadi. Dekat dalam kelas, okay, this is macam ingat-ingat Dah ada sikit je quizzes. kan question tu kan. Okay, cikgu mungkin boleh construct balik question tu ke. Why not kita fikir sama-sama jawapan dia apa. Sebab MMU, FOB lah, kita tak, our quiz team takkan reveal answer lah. Kita boleh bagi question je. Our answer is our answer lah. Tak boleh reveal macam tu. So cikgu boleh fikirkan kalau question tu student dapat jawab lagi bagus lah kan. Terus share dengan kawan-kawan lain. Kalau salah katakan. Cikgu boleh further discuss lah Berbagi. with their students. Betul? Mungkin kita ada soalan lagi ke? Kita, kita tunggu sebentar. Viewers, kalau ada soalan boleh tuliskan di ruangan chat. Boleh kita bacakan untuk kepada kita punya pada Puan Diana untuk menjawab. Diam tak diam, dah 1 jam dah Puan Diana. Ingat tadi sharing saya sikit sharing sikit bila dah jawab soalan ni. Biasa lecturer memang macam tu. Cakap banyak. Membawa kepada jawapan insyaAllah. Semoga Dah harap bermanfaat lah. untuk viewers kita. Ni first time juga Mizek bagi macam details dalam bentuk macam ni yang apa kira live kan. Kalau yang lain-lain sebelum ni memang sebenarnya you just apa ni scan QR code and then betul dah baca daripada situ je. Saya ada additional info. Last year 2025 kan kita punya Mizek, tak silap saya lah, saya tak sempat nak tengok balik data. Yang confirm dia memang ada satu MRSM yang go to final round. Tapi saya macam rasa ada 2. Tapi kalau bukan 2 dia ada 1 lah. Tapi confirm it's from MRSM. Dan dia secure good place juga. Dia bukan nombor 6 lah yang penting. Macam tu. So maksudnya daripada Betul ada rezeki. before dah ada betul, maksudnya this is not the first time yang MRSM join lah. So kalau mana-mana sekolah yang baru nak tahu time ni lah biar banyakkan sikit school daripada MRSM, hantar maximum team. You boleh tengok, you compete lah dengan MRSM yang lain. Kan Dari persaingan segi bukan cash sahaja. reward, daripada cash reward tu sendiri, ada improvement ke? Mungkin sebelum ni sikit, tahun ni lebih banyak ke? Sama. Yang daripada tahun lepas dengan tahun ni sama. Amount dia sama. Tu kita Peluang tak tu boleh lah, lah. peluang tu sangat mahal. Betul. Selain daripada cash reward yang dapat, kalau you dapat nombor 1, lagi satu peluang betul. Dan Pencapaian persediaan you PJSK tadilah. tu sendiri, peringkat tu Banyak actually benefit yang boleh dapat kan. Ikutlah nak yang mana. Tapi dari segi performance you sebagai student accounting, saya lagi rasa you are actually focusing dan juga prepare yourself for for SPM tadi tu, berbalik kepada SPM tadi, which is sangat membantu kan. Ada trial, ada juga additional trial kat sini. Cuba tengok diri you tu dah banyak mana you actually study. Soalan kita simple, kalau you rasa soalan kita simple, you boleh jawab tak? Macam tu. Dalam 50 soalan tu, senang tak bagi you boleh jawab dalam masa berapa? Saya
kita cuma tengok soalan-soalan SPM daripada buku-buku latihan je lah kan. Tapi maksudnya kita mungkinlah tak macam bila kita tanya tu mungkinlah cara kita tanya tu bukanlah macam berbentuk macam mana you jawab masa SPM, tapi sekarang dah tahu 50 questions kan. 50 question tu maksudnya dalam masa 50 minit macam mana you punya kepantasan jawab tu bila you dah betul-betul ready, maksudnya sepatutnya dah boleh jawab semua soalan tu, tapi within the time range tu capai tak? Macam tu kan. Dan setakat nak betul, nak kena cepat, pantas. Ada orang Boleh cepat-cepat-cepat, berfikir secara kritis juga kan. patah-patah-patah salah pun ada juga. Kan macam student kita submit bukan main laju, duration bagi banyak ni, tapi you sibuk sangat nak cepat sangat tak tahu kenapa, lepas tu salah banyak. Ada orang memang betul-betul pantas dan dia betul, tepat, sangat fokus lah dalam menjawab kan. So kita nak tengok kat mana tahap masing-masing, boleh value diri sendiri masa tu. Melahirkan bakat-bakat accountant kan. Bukan Betul, mudah, bukan lahir dalam sehari. Dia betul, perlu betul. latihan demi latihan. Actually, this one macam quite fun juga. Kalau you macam join quiz kan, tak tahulah sebelum ni ada tak tempat lain yang menawarkan accounting quiz macam ni. Tapi kalau tak pernah, that's why kita encourage every Form 5 students from every schools in Malaysia ni untuk join, sebab you dapat satu lagi experience yang baru. Bukan saja nak compete yourself mungkin dengan kawan-kawan dalam sekolah yang sama, which is tadi berapa satu kelas tu berapa je orang dia kan. Mungkin satu sekolah perakaunan dekat MRSM ni mungkin berapa je orang. Itu you compete sikit-sikit tak nampak yang luas lagi kan. Sebab tu kita kena tengok dekat bigger scope lah. So siapa yang boleh encourage benda ni, saya harap cikgu-cikgu yang menonton juga, parents-parents, why not encourage anak-anak atau anak-anak murid-murid, anak murid masing-masing lah untuk join MIZAP ni. Sebab kalau nak ikutkan masa ke apa, memang saya faham ada trial masa tu. Tapi kita bermula dengan qualifying. Lepas tu qualifying kan during weekend. So kan secara tak langsung juga ini adalah bagi membantu cikgu-cikgu juga buat macam instead of having extra class, kita pun bukannya buat benda yang selain daripada accounting kan. Kita bagi soalan. So kan sama juga macam you tengah menduduki peperiksaan kan. Saya ada masa lagi. You lambat ke you cepat kena submit within the time period yang kita bagi. So that's why sangat-sangat kita nak lebih ramai student involved. Memang tak ada duit yang ditawarkan atau apa-apa hadiah, tapi yang confirm ialah e-certs dan BJSK point kan kat situ. Tapi yang paling valuable lagi ialah pengalaman you lah. Dan sekurangnya ia menyumbang kepada PJSK merit, markah merit kan, untuk masuk ke universiti pula. Ramai dah manusia-manusia pandai sekarang. Ya, di saat-saat akhir tengah preparation untuk SPM, sekurang-kurangnya boleh daripada segi another sector lah, akademik, mana pelajar boleh memungut mata merit lah di sini, betul tak Puan Diana? Beri masa dan peluang kepada diri sendiri tu untuk join MIZAC ni. Sebab kalau you nak ikut masa you sahaja macam tak nak fikir saya tak ada masa, saya nak fokus ke SPM, tapi actually tolong fikir lebih lagi. Ini pun adalah salah satu persediaan. Tolong bagi peluang pada diri sendiri. Kalau semua yang cakap tak boleh, tak ada masa, tak dapat dah saya nak tolong juga. Tapi kita kenapa kita buat macam dah nak hujung juga, sebab nak bagi masa student-student habis, cikgu-cikgu lah juga habiskan syllabus Form 5 supaya question kita lebih banyak, kita boleh tanya lebih banyak. Kalau saya buat, bukan saya, our faculty ni, our MIZAC team ni, kita buat awal sampai topik mana je kita boleh tanya kan. Dan topik-topik yang covered by each school mungkin berbeza-beza. Mungkin ni dah sampai A, sini sampai B, sini sampai C. So kalau kita macam dah nak belakang-belakang ni, I believe semua school pun dah habis dah at this point kan. So boleh check lah the topic in the question tu, memang boleh check dekat dalam peraturan kuis kita lah. Sekali lagi lah saya ingatkan. Okay, saya rasa dah tak ada soalan.
Tapi mungkin saya boleh bagi 1 minit terakhir kepada Puan Diana untuk buat promotion untuk pelajar-pelajar kita menyertai MISET melalui mungkin viewers kita ada di kalangan mereka adalah guru-guru, ibu bapa yang boleh persuade anak-anak kita untuk join MISET 2026 atau mungkin pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar Form 5 daripada selain MRSM yang sedang menonton FB pada hari ini. Saya bagi 1 minit kepada Puan Diana. Uh, saya nak ambil opportunity ni untuk invite semua yang menonton, yang join the live ataupun selepas ni yang masih tahu sebab kita punya deadline untuk pendaftaran adalah pada 15 hari bulan Julai ni, which is ada lagi 2 minggu. So saya nak beramai-ramai, saya nak invite lah beramai-ramai cikgu-cikgu semua jadilah guru pengiring anak-anak murid anda, which is Form 5 accounting, daripada accounting punya courses untuk join our MISAC 2026 bagi persediaan mereka, salah satu bagi persediaan untuk menghadapi SPM mereka. Dan cikgu-cikgu pun secara tak langsung mungkin cikgu akan bila nak menyediakan student untuk pergi ke qualifying round dan final round ni pun extra lah juga dengan cikgu kan. Macam cikgu tengah bagi extra classes mungkin apa lagi cikgu nak ajar murid-murid cikgu. So harap-harap cikgu dan juga ibu bapa boleh yakinkan atau persuade lah anak-anak anda untuk join MISAC 2026, which is saya percaya semuanya adalah memberikan benefit sahaja, tak ada benda lain. Objektif kita semuanya yang positif, tak ada orang yang bagi benda-benda negatif kan, benda-benda macam ni. So harap-harap cikgu semua pun bersemangat lah untuk hantar anak-anak murid. Walaupun time-time, mungkin ada orang kata time critical nak dekat SPM, tapi why not? Ini pun salah satu cara untuk tengok anak-anak didik anda tu dah sampai macam mana tahap mereka selain daripada exam-exam yang diadakan di sekolah lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Diana. Terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami dari awal hingga akhir sesi pada malam ni. Terima kasih saya tujukan kepada Puan Diana sendiri daripada Multimedia University MMU Melaka untuk penerangan yang jelas dan amat bermakna untuk para pelajar menyertai MISET 2026. Semoga dengan penjelasan yang diberikan ini dapat memberi ruang kepada pelajar-pelajar kita membina keyakinan di saat-saat akhir SPM yang hampir tiba. Mungkin ini preparation yang terbaik, ruang dan peluang untuk menyimak sama ada mereka telah bersedia ataupun tidak, membina keyakinan, leadership skill dan sebagainya. Akhir kata, semoga perkongsian malam ini menjadi panduan terbaik buat semua untuk masa hadapan. Saya Rubaisha binti Rahmat, mewakili Biro Akademik Muafakat Mahara Malaysia 2025-2027, memohon izin untuk mengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.